Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik. Kita akan belajar tajuk objek berpasangan yang tidak sama. Objek berpasangan yang tidak sama ialah dua objek yang boleh digunakan atau dipakai bersama walaupun bentuk, warna dan saiz berbeza tetapi ada kaitannya. Contoh seperti berus gigi dan ubat gigi. Murid-murid, hari ini kita akan bermain permainan padankan objek berpasangan yang tidak sama. Cikgu akan tunjukkan satu objek dan kamu perlu fikirkan apakah objek yang berkaitan. Kamu semua sudah bersedia? Kami semua dah bersedia, Cikgu. Baiklah, cuba kamu lihat objek yang cikgu tunjukkan. Apakah objek yang berkaitan dengan gambar ini? Seluar cikgu. Bagus, betul jawapan awak. Sekarang, lihat objek ini. Apakah objek yang berkaitan dengan gambar tersebut? Kasut, Cikgu. Bagus, betul jawapan awak. Itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu boleh cuba mencari pasangan objek lain di rumah bersama ibu bapa kamu. Jumpa lagi. Bye. Murid-murid, di dalam kehidupan kita perlulah menghargai antara satu sama lain.